Anas berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas tinggal perhampiran rumah Nabi di As-Suffah. Jadi, dia akan bangun setiap pagi untuk berkhidmat kepada Nabi dan solat di belakangnya. Setelah kehilangan ayahnya, Anas telah mendapatkan kasih sayang dan perlindungan daripada Nabi, dan Nabi akan selalu mengajarnya untuk menjadi lelaki yang cerdas dan berakhlak mulia. Selain itu, Nabi sering menasihati Anas untuk menyebarkan salam dan memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan. Hubungan kasih sayang mereka termasuklah satu gurauan seperti gelaran yang mempunyai dua telinga yang diberikan oleh Nabi kepada Anas kerana dia mendengar dengan penuh perhatian. Nabi menanamkan ajarannya dalam hati Anas, termasuk sabda bahawa semua umat Nabi akan masuk syurga kecuali yang enggan mematuhi perintahnya. Justru itu, Anas memutuskan untuk mematuhi segala perintah Nabi dan mengikuti sunnahnya, termasuklah cara minum air dalam 3 tegukan bagi mendapatkan kesihatan yang lebih baik. Hidup bersama Nabi adalah satu anugerah besar bagi Anas yang mampu mengamalkan sunnah sepanjang hidupnya.